Setelah 30 tahun, saya sini sebagai mengingat terima kasih. Oleh kerana kita ni semua ahli, mungkin dia orang cakap yang selain pada ahli kita macam pakat lah. Boleh tak saya dapatkan marker pen dengan kata besar sikit ke ada? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Hak ni sediakan. Boleh tak? Ada kata besar sikit tak? Tu boyfriend ke suami ke? Suami. Tahu nombor kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Tapi saya bagi 1 sampai 500. Okey, angka 1 sampai 500 banyak apa? Okey, boleh tak Cik Zura tulis 8 daripada 500 tu? Cik Zura pilih 8 je nombor. Tulis dekat sini. Kalau dia single, jauh-jauh. Okey, saya nak Cik Zura tulis 4 di atas, 4 di bawah. Okey, tak apa, saya tengok tak apa, tak masalah. Tak apa, aci. Sekejap Ni nombor yang sama ke? Sama ya? Okey. Yang lain boleh tengok Okey, 4 kat bawah. 4 lagi kat bawah. Bawah jangan rendah sikit. Okey, ni 8 nombor yang Cik Zura pilih Okey, handphone Cik Zura dekat situ tau. Okey, sekarang ni saya hantar satu mesej kat Cik Zura menandakan nombor telefon saya, Cik Zura dah dapat. Okey. Okey ya. Kita tunggu telefon tu bunyi dulu. Ada bunyi apa? Ada. Okey, kita bagi. Akak kalau bunyi akak beritahu saya Okey, telefon dah bunyi Okey, tak apa. Tak payah tengok saya tak apa. Okey, Cik Zura pegang kertas ni. Okey. Sekarang ni permainan simple je Ini pindah lah Okey, daripada 1 sampai 500, apa nombor ni yang Cik Zura dah pilih? Ada tak saya paksa Cik Zura pilih semua nombor ni? Okey, tak ada Tapi kalau saya cakap 1 sampai 500, 8 nombor yang 8 angka yang Cik Zura pilih, saya dah tahu. You all semua percaya ke tak percaya? Cik Zura percaya tak? Kita buktikan dulu lah. Saya tanya ni, percaya tak? Belum lagi. Okey, untuk lagi kan membuktikan dia 8 nombor ni, saya cuba baca kalau orang putih cakap prediction lah Okey, saya cuba teka satu nombor yang memang Cik Zura suka ataupun tak suka. Okey, permainan dia senang je. Okey, sekarang ni saya pilih 2 nombor. Contoh dia, saya pilih 79 di 88 ni. Okey, 79 88. Okey, saya pilih 2 nombor ni. Saya bagi hak dan kuasa pada Cik Zura apakah mana salah satu yang nombor saya pilih. Faham? Okey, selepas itu Cik Zura pilih 2 nombor yang lain. Saya akan pakai salah satu nombor yang saya suka. Boleh faham? Okey. Okey. Okey.
Tak usah kan, sikit Okey, kita mulakan game ni Okey, sekarang ni saya pilih 9 dengan 10. Okey, 9 dengan 10. Okey, Cik Zura pilih salah satu. Yang mana satu Cik Zura nak buang? Tak, maksud saya nak bangkah lah. Yang mana satu? Jangan cakap kat saya tolong. Okey, you tolong bangkah sikit je, takut usai. Okey dah, ready cukup. Okey, sekarang ni Cik Zura dah pilih 10. Okey, kita dah buang lah. Okey, so sekarang ni Cik Zura akan pilih 2 nombor, saya pula akan buang salah satu. Okey, you pilih. Tak, maksud saya Cik Zura pilih 2 nombor, saya akan bangkah mana-mana satu. Yes. Ni 88 dengan 9. Cik Zura pilih 9 dengan 88. Ada tak saya paksa Cik Zura pilih 88 dengan 9 ni? Tak. Okey, ni suka-suka Okey, so sekarang ni saya akan buang salah satu tau. Saya buangkan salah satu. Okey, sebab dia tak nak beritahu umur dia, susah sikit lah, susah. Saya akan cuba. Okey, 9 dan 88. Okey, saya cepatkan game lah. Okey, saya bangkah 88. Okey, so sekarang ni saya pilih lagi 2 nombor, Cik Zura akan bangkah gili-gili. Okey, kita cepatkan game Saya pilih 54 dengan 63. Okey, Cik Zura cakap salah satu mana, Cik Zura bangkah je. Okey, confirm tak nak fikir je. Okey, Cik Zura pilih 2 nombor, saya akan bangkah salah satu. 79 dengan 55. Kenapa Cik Zura pilih 2 ni? Okey, so saya tak apalah. Saya ikut je. Okey. So sekarang ni saya pilih lagi 2 nombor, okey. Saya pilih 54 dengan 58. Okey, Cik Zura bangkah 54. Saya tak paksa, okey. Okey, Cik Zura pilih lagi 2 nombor, saya bangkah. Okey, 58 dengan 55 confirm. Tak nak tukar. Confirm Boleh tak beritahu umur berapa? Boleh tak? Boleh tak? Tak mau. Okey, tak mau. Okey, tak mau saya cuba sebab dia tak mau Okey, okey, so sekarang tinggal 2 nombor, betul? Okey, so sekarang ni saya akan tanya Cik Zura. Okey, antara 55 dengan 9 yang mana satu Cik Zura suka? 9. Kuat sikit. 9. Semua dengar nombor? 9. Sekali lagi kawan-kawan? 9. Okey, saya tanya 2 kali kali kedua. Nak tukar ke tak nak tukar? Sudah tentu tak nak. 2 kali. Kali ketiga dah pasti saya dah buka Cik Zura, okey? Saya snap sekali. Dah kena buka lah. Dah tentu. Okey, last saya tanya antara 9 dengan 55 dengan 9, yang mana satu Cik Zura tak suka? Ataupun mana satu Cik Zura suka? Okey, 9. Okey, so sekarang Cik Zura kata 9. Okey, tak nak tukar Okey, so sekarang nombor 9 adalah Cik Zura suka, betul? Nombor 5 ni, 55 adalah nombor Cik Zura yang tak suka, betul? Boleh tak tolong tutup Okey, so sekarang ni kalau saya cakap sekarang ni tinggal nombor 55, betul? Okey, sebelum mulakan game, saya dah hantar satu mesej dekat handset Cik Zura, betul? Betul lah, sebelum mulakan game. So sekarang 1 sampai 500, saya dah tahu dah sebenarnya Cik Zura akan pilih 8 nombor ni, tapi dia tak percaya. You apa semua tak percaya, betul? Tapi 1 sampai 500 sebenarnya saya dah tahu dah tentu, sure lah. Nombor 55 ni adalah nombor Cik Zura yang paling dia tak suka. Daripada 1 sampai 500, nombor 55 adalah nombor Cik Zura tak suka. Okey, untuk kita buktikan dia, boleh tak Cik Zura tolong ambil handphone? Boleh tak? Okey, tengok sekarang cakap. Betul lah 55. Okey. Zura boleh tunjuk kat. Okey, bukti dia tunjuk kakak ni, betul tak 55? Okey. Terima kasih. Ketika hujan meruntuh dan yang terasa tidak pernah Saya nak tolong.
Jauh tu. Lompat lagi, lompat. Jauh tu. Ada lagi. Spotlight tu. Tengok spotlight. Oh, bola. Hai, selamat datang ke RTMJB. Yes, selamat Ini datang. adalah hari terakhir kita orang berkonvoi. Dan ingat petang sekarang jumpa di COE Proton. Tapi jangan lupa kita standard Proton. Okay, member. Kepada para pendengar ataupun mungkin juga kepada kontingen yang sedang mendengarkan kita ketika ini. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan betul members. Habis dah. Sibuk. Sini video. Bini yang mau ini. Cantik. Aku bini dia apa sih? Bravo 24 kopi. Okay, Oceng, incoming right lane, incoming Oceng, keluar ke kiri, selepas RTM keluar ke kiri. Okay. Nanti pada di Melaka FM, RTM Melaka. Jom kita ke dalam. Chill. Sekarang kita Pengarah Jabatan Peliharaan Negeri Melaka, Encik Zulkifli Muhammad, Puan Noliza, Jutera yang menjaga, Syekh Harudin yang juga. Untuk bagi para belia, aktiviti para belia untuk melihat yang merupakan dalam untuk memecahkan rekod dalam Malaysia Book of Record, dan saya harap matlamat yang telah digariskan ini akan tercapai bagi kumpulan kumpulan Proton Perdana ini, walaupun Proton Perdana tak dikeluarkan lagi. Zulkifli Muhammad, Timbalan Mengarah. Okey, saya Harun Nizam Rahman Yassin, Presiden Kelab Bisnes Malaysia. Terima kasih di atas menurut saya Dah getah.